Pusat servis kereta nak cas aku RM60 untuk tukar penapis udara. Padahal harga dia murah je, tak sampai pun RM20 tau. Yang berkualiti macam aku pakai ni, karbon punya pun tak sampai RM20. Yang aku pakai ni carbon filter EM 2.5. Yang ni paling bagus, paling halus untuk dia tapis udara. So yang karbon ni warna hijau, yang biasa tu warna putih tu. Yang tu paling murah lah. Nak tukar pun punyalah senang. Buka je laci kat bawah tu, lepas tu cari tempat air filter tu. Yang aku ni betul kotor lah, lama sangat dah tak tukar. Jadi aku beli yang bagus sikit yang ni. Lepas tanggal yang lama, terus masuk yang baru ni, yang karbon punya lagi bagus. Yang penting korang pastikan yang hijau tu bahagian atas, dia ada tulis anak panah lah dekat situ. Penutup dia pun ada tulis anak panah. Jadi korang ikut saja. Jadi aku pasang pun dah siap. Sangat senang, tak sampai pun 5 minit. Jadi korang tak perlulah suruh orang lain tukar sendiri pun boleh. Beli online, tukar. Jadi korang boleh check penapis udara korang, adakah okey lagi ataupun berabuk.